Video ni aku buat khas untuk newbie sahaja. Yang pro tu tak apalah. Ini untuk newbie saja. Okey, macam mana kita nak kas dengan menggunakan mesin BC. Mesin jenis atas macam ni. Kita nak kas. Okey, mula-mula sekali kita kena miringkan kita punya mesin ni. Miringkan macam ni. Lepas tu kita tekan thumb ni. Lepas tu kita balik lah. Macam tu geng. Okey geng, apa akan jadi kalau kita tak miringkan kita punya ni mesin ni. Okey, kita terakas. Macam tu geng. Macam tu geng. Macam tu dia jadi.